Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi madani dan salam pedalatan institusi diraja buat Safakim yang berdiri di atas paksi keadilan, penjaga masa yang menjunjung prinsip al-as dan lensa kamera yang menjadi saksi. Berdirinya saya di skrin pada hari ini adalah untuk menzahirkan sebuah wacana pemikiran yang syarat dengan manifestasi kesetiaan melalui maudud pidato saya, iaitu fungsi institusi diraja dalam sistem pemerintahan negara. Sebelum lidah menutur kata, sebelum hujah membedah fakta, izinkan saya mendefinisikan frasa yang menjadi tunjang pidato saya. Fungsi institusi diraja dalam sistem pemerintahan negara yang membawa maksud, tugas dan tanggungjawab perlembagaan yang dimainkan oleh institusi beraja yang terdiri daripada raja, sultan maupun yang di-Pertuan Agong sebagai paksi kestabilan ketua agama dan kuasa pengimbang dalam struktur pentadbiran moden yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Sidang muatan yang beriman meniti indikator saya yang pertama, institusi diraja sebagai pasak kestabilan politik. Dalam lanskap politik moden yang berfokus kepada negeri Perak yang kadang-kadangnya dilanda badai ketidaktentuan, institusi diraja hadir sebagai penimbang tara yang adil dan berwibawa. Buktinya dapat dilihat dengan jelas melalui rentetan peristiwa krisis pelantikan Menteri Besar Perak pada Disember 2020. Ketika suhu politik negeri ini sedang bergolak hebat, Sultan Nazri Muizzuddin Shah telah memanggil semua ketua parti politik serta semua para adun ke Istana Kinta untuk menyatakan sokongan secara bertulis dan bersemuka. Langkah berhemah ini berjaya meredakan ketegangan tanpa perlu membubarkan DUN, sekaligus menjimatkan dana rakyat dan mengekalkan keharmonian. Konsekuensinya, Menteri Besar Perak baharu iaitu Datuk Sa'arani Mohamad telah dilantik bagi menggantikan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang tumbang akibat usul undi percaya yang gagal. Maka jelaslah bahawa ketika sauh politik negara sedang goyah di pukul badai, institusi dirajalah sebagai jangkar utama bagi mengelakkan bahtera negara daripada karam. Sidang watan yang budiman meniti indikator saya yang kedua, institusi diraja sebagai tiang agama. Bagi negeri Perak, peranan Sultan telah termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang melibatkan tanggungjawab mutlak untuk menjaga kesucian agama Islam dan memelihara pentadbiran hukum syarak daripada sebarang campur tangan politik kepartian. Sejarah juga telah merakamkan seakhbat kemilangan pendidikan Islam diraja di Bumi Perak melalui penubuhan Madrasah Idrisiah di Bukit Candan pada tahun 1922. Berasaskan konsep wakaf diraja, institusi ini telah merevolusikan daripada sistem pondok tradisional kepada sistem pendidikan Islam yang sistematik dan holistik. Fungsi institusi diraja sebagai benteng agama bukanlah sekadar coretan di atas kertas, tetapi dibuktikan apabila Sultan Perak sendiri memayungi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dengan nada yang tegas baginda menitahkan agar setiap ketetapan MKI dilaksanakan secara serius dan tuntas. Fungsi institusi ini juga digerakkan secara berstruktur melalui 3 sayap utama di bawah institusi kesultanan, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Jabatan Mufti serta Mahkamah Syariah. Ketiga-tiga sayap ini bergerak seiring di bawah naungan payung kedaulatan diraja. Sidang hadirin yang penuh visi, manifestasi ini dengan terang lagi bersuluh membuktikan bahawa sejak tahun 1922 hingga ke hari ini, institusi diraja konsisten menjadi obor pencerahan ummah. Sidang hadirin yang penuh visi meniti indikator saya yang ketiga, institusi diraja sebagai juru bicara ummah. Fungsi institusi diraja sebagai juru bicara ummah terselah dengan begitu ampuh apabila melihat keberanian Dul Yang Maha Mulia Sultan Perak dalam memerangi musuh nombor 1 negara,
iaitu rasuah. Ketegasan baginda dalam menentang kepincangan urus takbir itu bukanlah sekadar gertakan kosong. Pada 22 September 2022, baginda dengan penuh berani telah meluncurkan sebuah buku yang berjudul Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, karya Profesor Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan. Dengan nada yang tegas, baginda menitahkan amaran yang menggegarkan dinding-dinding dewan bahawasanya rasuah adalah bara yang memusnahkan tamadun. Bukan itu sahaja, fungsi sema dan imbang institusi diraja terpancar suci. Setiap kali baginda berdiri di pentas integriti di hadapan para penguatkuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Baginda dengan konsisten menitahkan agar pedang keadilan dihayun tanpa rasa takut dan pilih kasih. Baginda menuntut agar tiada kompromi terhadap sang pengkhianat bangsa yang memakan rasuah tidak kira pangkat maupun darjat. Kerana institusi yang korup lambat launnya akan melahirkan sebuah masyarakat yang runtuh moralnya. Sidang berwibawa sekalian, sebelum badai kata reda, sebelum tirai wacana ini berlabuh sepenuhnya, maka sahlah secara total fungsi institusi diraja dalam pemerintahan negara bukanlah sekadar relik sejarah yang statik, tetapi merupakan fungsi instrumen sema dan imbang yang bersifat dinamik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.